Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tuan-puan yang dihormati, lagi dikasihi para penonton podcast kita pada kali ini. PTI hari ini membawakan khas kepada kita 3 orang tokoh yang sangat tidak asing lagi kepada kita, terutamanya warga pentadbir USM. Untuk podcast siri 1 2025 kali ini, kita bawakan terus pendaftar yang kita hormati, Encik Muhammad Azizuddin, Muhammad Sharif. Seterusnya, Encik Mia Zubari Mioce, Timbalan Pendaftar dari Kampus Kejuruteraan. Dan kita juga terbangkan khas dari Kampus Kesihatan, Timbalan Pendaftar kanan kita, Encik Hafiz Asad Zakaria, untuk turut bersama kita pada pagi ini. Ya. Baik, saya ketak ni bos. Baik, untuk segmen pertama kita pada kali ini, kita teruskan soalan pertama kita kepada Encik Aziz. Sebagai pembukaan, Encik Aziz untuk sesi podcast hari inilah, saya ingin mulakan dengan pendaftar kita. Orang kata walaupun secara umum seluruh universiti ni mengenali siapa Encik Aziz, tapi apa kata hari ini kita dengar sendiri daripada Encik Aziz. Boleh Encik Aziz ceritakan sedikit latar belakang Encik Aziz dan sebagainya pada kita pada hari ini. Silakan Encik Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PTI jemput saya sebagai panel utama podcast Talent Sharing Knowledge sesi 1 2025 bersama dengan Encik Hafiz, Encik Mia, pelabuhan kanan mestilah, yang buat di bantu oleh Puan Habibah. Saya cerita pendek lah kot saya ni kerja pengajian di SM, saya alumni SM Sarjana Muda Teknologi, saya grad 1997. Khususan makanan tulis saya ingat saya communication fokus. Jadi tamat pengajian kita awal jadi saya masa tu saya kerja sebagai RO 3 bulan. RO 3 bulan dalam matan RO kontrak 3 bulan tu saya ada mohon pegawai sains. Tak dapat lah. Saya pun masa tu saya punya penyelidik projek tahun akhir Dr. Tajul lah dia ada offer saya untuk buat master. Jadi tak apa ada minat, tapi saya jalankan tugas RO tu dulu lah. Dalam 3 bulan bila nak combo tu bila lepas combo tu, lepas masa combo tu dah kerja. Lepas bulan 2 lepas combo tu, pada masa tu ada macam rekrutmen besar-besaran Kelang Soal Elektron. Okey. Kelang Soal Elektron di Seberang ramai kolik saya yang member lah. Jadi saya pun try dapat Pi lah. Pi lah sebab 1,000 jualan mesti lah kita nak pi lah 1,000 jualan product quality engineer. Banyak orang satu noh. Dia kerja untuk di line PCB assembly kan. Saya kerja bulan 2 saya tak minat. Jadi saya tak minat, saya tak kena dengan minat kita Jadi pada masa yang sama cari, of course, more pada masa tu nak kerja kerajaan kerja kestabilan kerja sebagainya. Jadi lepas saya habis, saya mohon kerja sebagai coding agent dengan sebuah syarikat Airfreight company tu, Expeditor. Saya kerja di airport, ekspor bagi ekspor. Itulah saya mula mendalami bidang pengurusan tapi bukan jawatan tinggi, jawatan agent So daripada barang berkelang ke custom ke airport untuk penghantaran dalam 3 tahun lebih kot. Dalam tempoh 3 tahun tu saya mau kerja dekat saya 2000 sekejap saya ingat saya join 1999. Saya mohon tak dapat tak mahal. Lepas tu tahun 2000 saya mohon sekali lagi dapat panggil interview tapi tak dapat memang ramai tu. Saya adalah yang kawan-kawan kita yang sekali interview dan juga lebih awal daripada saya Kemudian tahun 2000 pada masa 2000 tu saya dah kerja dengan sebuah syarikat Seafreight pula, syarikat Japanese based company lah. Saya buat keputusan nak join kerja sebab balik lewat 3-4 pagi every day ada, walaupun
pendapatan yang baik. Tapi tak boleh spend masa dengan diri sendiri, keluarga sebagainya lah. 2001 saya mohon. Sekali lagi. Sekali lagi. Masa tu pengambilan ramai tak, 13-14 orang. Antara alhamdulillah rezeki saya mohon dapat. Sama saya masa tu yang dah pencen, Cik Subli pencen Tu Haji Ahmad Sawan pun dah optional retirement. Puan Nur Zarinah di HPUSM sekarang. Puan Nur Akmal Idris, di HBP sekarang. Dan kalau saya tak silap Cik Arman dah Option. lah. Okey. So jadi 2001 lah saya join USM. Okey, terima kasih Cik Aziz. Terima kasih Cik Aziz atas cerita yang menarik pada pagi permulaan kita pada pagi ini. Import export juga lah Cik Aziz noh. Lama import export noh. Sikit. Okey, seterusnya Cik Mio. Cik Mio ni orang lama kita ni. Baik, salah seorang senior yang sangat kita kenali di USM ni. Cik Mio yang berpengalaman sebagai pentadbir hampir berapa tahun Cik Mio? 25 tahun? 31 tahun. Okey, sorry saya silap. 31 tahun. Mengenali USM. Mengenali. Bukan mengenali, bekerja di USM. Okey. Apa Cik Mio nak cerita pengalaman? Bukan pengalaman. Pengenalan diri Cik Mio pada kita semua. Silakan Cik Mio. Jangan nyanyi dulu lah. Cerita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 2-3 kucing berlari. Semua kucing berkaki 4. Terima kasih jemput saya ke sini, terutama bersama dengan dua-dua orang yang hebat. Pendaftar kita, orang yang tegas bila bertugas dan bermesra selepas bertugas. Cik Habis kita, saudara kita lah yang pakar dalam pembangunan hewan pelajar. Saya bertuah lah pada hari ini sama dengan Puan Bit kita lah, kenal dengan Puan Bit lah, Bit kita panggil Puan Bit lah. Saya mengambil alih tempatnya di PPIP lah. Ya, betul. Sedikit berkenaan dengan saya, nama saya semua dah kenal lah. Nama ayah saya ialah Mio Cik bin Ahmad. Saya teringat kita ada PTI di PTU di Langkawi, mula-mula masuk dulu. Itu masa tu ada dari Hussein Yahya, cuma Kru Halim, juga buat pengenalan diri macam ni lah. Saya kenalkan nama saya Mio Abdul Bahri bin Cik bin Ahmad. Kata kenapa semua ada sampai nama Tok sebut? Sebab ayah saya ni matanya tak nampak, istilah buta lah. Jadi yang sekolahkan saya ni ayah Tok saya. Jadi saya bertekad pada waktu itu, sekiranya aku berjaya lah satu masa nanti, sekurang-kurangnya pada peringkat begini, aku akan sebut, bila sebut nama kena sebut nama Tok lah, buat dia sekolahkan kita. Mak saya yang Nur binti Abdul Ghani, kami dibesarkan dengan penuh kasih sayang lah. Sekarang ni mak masih lagi ada, alhamdulillah. Allah panjangkan umurnya, Allah tenangkan fikiran dan perasaannya. Saya juga saya suka juga bila cakap latar belakang, saya kena sebut nama cikgu saya lah, nama dia almarhum Zulkifli bin Salih lah. Sebab dulu masa kecil-kecil ni nakal sikit, bila cikgu marah kita ni lagi sekolah. Cikgu ni sekolah rendah ni dia tengok talent kita lah. Dulu kalau di atas di bangku sekolah ni kena berdiri lah sebelum balik tu lah. Ditanya matematik lah, saya orang pertama atau kedua lah selesaikan masalah matematik. Jadi dulu lah dia tengok talent kita, dia tahu guru garang budak-budak lagi, jadi dia ambil lah saya jadi anak angkat. Kemudian saya di USM ni first and second degree dekat sini. Second degree almarhum Dr. Profesor Mahdia Dr. Muhammad Isa Bakar. Dia di CPR, saya buat dekat CPR Center for Policy Research lah, pusat pendidikan dasar buat dengan dia. Dia pun mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Saya teringat lah panjang cerita, dan dia pun dah meninggal di Kelantan lah. Mereka ni mencorakkan pola pemikiran saya sikit lah. Ada beberapa lagi dekan yang beberapa dekan lah yang membawa kepada corak pemikiran saya. Dan saya bermula di di USM ni dengan masa buat master, saya dilantik juga sebagai RO lah, research officer, juga sebagai graduate assistant, juga sebagai
pengajar sembilan di pusat pendidikan jarak jauh di Making Seskrip lah. Banyak portfolio ni. Banyak portfolio. Kemudiannya Alhamdulillah Muhammad bermula kerja dengan kerajaan ni 40 tahun lebih lah. Saya mula dengan dulu panggil office boy. Jadi saya dapat menyelami perasaan pembantuan rendah tu. Juga saya faham cara mereka, dan saya juga pernah jadi driver tanker Mardet tu. Semua kerajaan jadi, dan juga akhirnya saya jadi di luar tu pembantu penyidik. Saya bertanya dekat profesor yang lantik saya menjadi pegawai penyidik RO tu, kenapa dalam ramai bukan pilih orang. Dia kata sebab kamu ada pengalaman pembantu penyidik. Kerana itu saya sedar bahawa semua kehidupan kita ni bukan secara kebetulan lah, memang dalam perancangan. Itulah seberingkas dan terima kasih Cik Mio. Wow, hebat-hebat ni cerita yang kita dengar daripada tuan punya diri sendiri. Selalu kita dengar gitu-gitu aja kan, ni kita dengar direct terus daripada Tuan Badan. Baik, terima kasih Cik Mio atas perkongsian. Seterusnya orang jauh kita ni, orang jauh kita hari ini, Cik Hafiz. Untuk mengenali tuan dengan lebih dekat, bolehkah tuan ceritakan sedikit, sebanyak sedikit pun tak apa, latar belakang sebelum atau semasa mula bertugas di USM dan sebagainya. Silakan Cik Hafiz. Terima kasih Puan Habibah, sahabat saya selaku moderator, bos saya Cik Azizuddin pendaftar, dan sahabat saya juga Cik Mio. Terima kasih juga PTI yang jemput saya untuk bersama dengan orang hebat, bos saya dan sahabat saya. Okey, di USM ni saya berkhidmat lebih kurang 26 tahun. Ni tahun ke-26 saya Puan Habibah di USM. Cerita sikit dari segi latar belakang yang saya anak jati Kuala Kerai, dilahirkan di Kuala Kerai, dibesarkan di Kuala Kerai. Pendidikan awal tu di Kuala Kerai, di Sultan Yahya Petra. Lepas tu menyambung pengajian ataupun di sekolah menengah saya masuk ke aliran agama. Saya minat masa tu agama. Sekarang pun minat juga di agama watannya. Lepas tu masuk ke agama falahiyah. Dan seterusnya universiti saya tawarkan buat diploma masa tu di ITM. Sekarang ni di ITM kan? Di ITM Shah Alam. Bidangnya bidang pentadbiran awam. Okey, lepas grad 3 tahun di situ, mula tu duk mencari nak kerja ke nak sambung belajar ke macam mana. Lepas tu tengok kawan-kawan ramai yang sama belajar. So kebetulan masa tu pun Mara tengah offer untuk pinjaman pelajaran kan, untuk pelajar-pelajar yang nak ke luar negeri. Sajalah minta masa tu kot ada rezeki. So alhamdulillah interview pinjaman Mara tu dapat pinjaman. So pihak Mara minta supaya cari tempat lah nak belajar di mana. So mulalah mencari tempat yang sesuai, dan kebetulan masa tu melalui ejen juga pergi kena ambil exam TOEFL dan sebagainya. Selesai yang tu alhamdulillah dapat tawaran di Tri-State University dekat Indiana. Tahun 96. So fly lah ke sana, walaupun hasratnya tidaklah berniat nak sambung di luar, nak mencari tempat, tapi mungkin rezeki dah tetapkan. So buat business admin dekat Indiana yang Tri-State University. Okey, di sana alhamdulillah 2 tahun dapat tamatkan pengajian, dan sambil-sambil itu sempat juga bekerja Cik Aziz. Dalam setahun tu sambil belajar sambil bekerja, ialah pinjaman Mara kan, kita anak-anak tahun ni nak cari duit lebih sikit, nak melancong dan sebagainya. So balik daripada sana tahun 98, masa tu Malaysia tengah gawat ekonomi London Malaysia. So tengok iklan dalam paper itu ada buka pegawai pembangunan masyarakat kekosongan di hospital USM. So apply lah. Apa ni pegawai pembangunan masyarakat, tak tahu kan kita. Alhamdulillah masa dipanggil interview berjaya, tetapi di offer dengan jawatan pegawai takbir. Tahun 99 saya lapor diri. Yang pegawai pembangunan masyarakat tu yang dapat sahabat saya Cik Samsul Amri, masa tu beliau rapat. So, saya di offer pada jawatan pegawai takbir. Kebetulan masa tu pegawai takbir yang menjawab tu Uzur Tuan Haji Tuki Min Said. So Uzur dan pengurusan hospital nakkan orang baru lah untuk ni. So alhamdulillah Januari 99 saya lapor diri di hospital USM dan mula bertugaslah di hospital USM, dan sampai sekarang dah ada 7 ataupun 8 PTJ bertugas. Sangat tu dulu kot pengalaman ataupun sedikit latar belakang saya. Terima kasih Cik Hafiz, hebat-hebat tokoh-tokoh kita hari ini ya.
Ketak lagi tak habis ni. Okey, baik. Cik Mia, kita potong balik Cik Mia. Baik, untuk soalan berikutnya ni, saya tak mau pergi ke pekerjaan lagi tau. Okey, baik. insyaAllah. Cik Mia suka buat apa? Jangan habaq nyanyi pula, tadi baru saya tahu kita suka nyanyi, tapi jangan habaq bila nyanyi, cerita yang lain dulu lah. Suka lah, minat apa ni? Minat apa, hobi. Hobi lah. Apa ni, sebenarnya saya, sebab ada dua lah hobi saya. Pertama, hobi saya kalau bersukan tu badminton lah. Mungkin betul-betul kita bola, saya badminton lah, sebab saya suka pukul orang kan. Tapi hobi tersebut dikenali lah rakan-rakan, dikenal sebab subjek tu kalau di engineering tu 5 tahun untuk tu baru. Okey lah. Menang. Pindah ke sini tahun pertama Johan, tahun kedua nak Johan lah. Tetapi kalau itu yang dikenali lah, tetapi dia juga ada sangkut paut dengan alam pekerjaan kita, korelate dengan bagaimana kaedah dalam teamwork sebab main double. Tetapi minat yang paling utama, bukan utama lah, yang jarang orang kenali lah kalau kita nak susul dia, iaitu bertukang lah. Saya suka bertukang lah. Dan kerjaan ini bila saya tengok aja, saya boleh tiru. Macam masak kan, beberapa tahun saya tengok waktu hari raya masak, saya boleh tiru. Dan rasanya dia jadilah dia juga. Yang bertukang ni terutamanya saya dengan mak ni rapat lah, sebab kami ada 3 beradik ya. Abang ni orang yang mula jadi dia buat sikit lah, buat nakal lah. Adik ni bongsuan, jadi saya dengan mak ni. Jadi mak ni kata, saya kata duduklah setelah mak balik Mekah, dia kata dia duduk di pondok lah, sebab di pondok ni bila turun ramai-ramai macam di Mekah juga lah di surau. Dia kata tiba masanya duduk rumah mak, kata kalau tak buatlah di bilik. Tapi mak saya ni dia suka jamu rumah makan, dia suka terima tetamu. Saya berusaha lah buat rumah untuk mak, biliknya kalau pergi rumah mak saya sebelah je, dia punya dapur tu, dia sebaya dengan mak saya rendah. Jadi dia kalau kita gunakan dapur tu, dia macam kita tak ada pinggang lah, tapi mak tu sesuai lah. Jadi daripada situlah dia sangkut paut dengan strategi planning, mana nak dahulu, mana nak dikemudian kan. Tapak gunakan besi Y10, Y12 yang mana sesuai, ada sirin, tak ada sirin. Dia dengan kontraktor, pengurusan semua kat situ, sebab kena cari dia sendiri, kena buat sendiri. Dan kat besi tu saya kat besi lah, mak pun kat besi, bakal sini dan sebagainya, cari tenaga kerja. Dia lebih kurang macam kita lah. Ada tu problem solving. Kalau ada saya buat silap lah, ukuran itu ukuran yang sudut tu amat penting. Kalau paksi Y itu 3, paksi X tu 4, sudut kenalah 5. Saya tersilap sikit. Kalau lihat di time tu nampaklah dia lagi dalam 2 ke 3 inci lah. Tapi ini membina sebenarnya diri kita dalam pengurusan seterusnya. Kena buat penelitian. Benda-benda tu sangat penting. Kalau badminton penting ke bagaimana kerja antara satu pasukan, bagaimana kita susun strategi untuk menang dua pasukan. Itu tengok pejabat awam buat rumah ada strategi, hobi pada strategi, badminton pula kurang kan. Menarik cerita-cerita Cik Mia tu. Baik, Cik Hafiz balik pada Cik Hafiz balik ya. Cik Hafiz, kalau dah tak sibuk ibadat, buat apa? Aktiviti apa yang sering tuan luangkan masa bersama keluarga atau rakan-rakan, apa yang selalu buat masa lapang? Saya sebenarnya minat sukan. Apa sahaja yang berkait dengan sukan memang menjadi kegemaran saya, minat saya, hobi saya. Dan saya juga suka bermain sukan. Sekarang ni pun saya masih aktif bermain badminton dengan kawan-kawan di kampus sana. Dan masa yang sama saya juga aktif lagi bermain bowling, walaupun sekarang ni agak slow sikit main bowling. Now dah mula beralih ke pengurusan sukan lah. Yang terbaru ni tim USM akan tanding dalam kejohanan Liga Futsal Kebangsaan yang akan start pada hari Sabtu Ahad. Cik Aziz orang kuat sebagai penasihat yang banyak bimbing saya lah. Yang ni bila kita dah berumur ni nak main sukan pun tak layak dah. Kita dah mula berjinak-jinak dalam bidang pengurusan, bagaimana nak membentuk tim, bagaimana kita nak bawa tim, hala tuju tim dan sebagainya. So alhamdulillah dengan sokongan Padu Universiti kita dah
set up satu tim futsal USM untuk mula bersaing dalam Division 2. Kita bermula dengan Division 2 dalam MPFL punya liga. So itulah hobi saya. Kalau dah tak boleh main dah sekarang ni, dah slowly nak pencen dah dari bersukan ni, dah mula nak beralih ke bidang pengurusan sukan lah. So itulah yang saya buat. Tapi kalau nak ajak main pingpong, main ni masih lagi saya aktif lagi lah. Okay. So yang itulah selain daripada tu, orang kata kalau hobi yang lain, saya juga suka travel, mancung, tapi yang tu biasalah kena ada duit untuk ni tu orang kaya kalau sikit tu orang kaya kan, hobi orang kaya. Tapi kalau ada peluang, insyaallah tu dulu sempat masa belajar dulu pun saya sempat juga explore di United States dulu, walaupun kita belajar tapi sempatlah round satu pusingan tu kenal tempat-tempat, kalau orang sebut situ tahu lah, kita tahulah, dan kita pernah pergi ke situ. Itulah Pamit tu hobi. Terima kasih Cik Hafiz. Baik, kita patah balik kat tahun daftar kita nah. Seriously Cik Aziz. Tanya, saya memang nak tanya soalan ni kat daftar. Marah bos lah. Tak apa. Okey dah. Sepanjang pengalaman saya bekerja terus dengan Cik Aziz masa dekat BSM dulu kan, saya sangat jarang nampak Cik Aziz bercuti. Tak kata dah. Saya nak tanya juga kali ni, selain pada passion atau semangat atau kesungguhan Cik Aziz terhadap office dan pekerjaan ni kan, apa ni, dan bola sepak lah, yang tu saya tahu lah, main kerja dan bola sepak. Apa minat Cik Aziz waktu senggang? Saya memang of course lah, sering kerja ni yang saya minat bola sepak lah. Okey. Bukan permainan lah. Masa tu dah habis lah. Main biasa tu boleh lah. Pengurusan. Okey, baik. Dan selain tu saya minat tanam pokok. Ya, menanam lah. Saya Sabtu Ahad tak buat apa, awal pagi tu sampai dekat tengah hari tu saya stop lah. Dan saya tanam banyak lah pokok. Kebun ni ke apa? Tak ada lah, bukanlah kebun sangat, tak somat. Dulu ada lah, orang tua ada di pulau dah jual lah. Tapi saya memang menanam lah. Tanah yang dekat orang tua saya tu, ke rumah saya. Dan dia macam seleri semua pokok belakang tu saya tanam. Dan dia macam hutan. Jadi saya minat tanam pokok buah nadir lah, buah yang susah dapat. Okey. Yang pokok tampui pokok tampui, pokok buah setui yang jarang-jarang jumpa ni. Saya dulu di tempat yang saya tanam ni, dikatakan tak pental lah, tak boleh naik pokok buah lah. Tapi saya tanam banyak jenis, sampai pertanian yang orang main tengok. Sejuk tangan tu. Sejuk. Boleh lah sama sikit. Tahun ni alhamdulillah first time saya nak asal pokok buah tu yang saya buah. Alhamdulillah. Boleh lah kot no. Asal tu pokok banyak lah. Setelah 1-2 tahun dia macam tunjuk signal bunga tak jadi, tahun ni akhirnya jadi baru 3-4 biji lah. Itu bawah mula lah. Boleh lah. Itu satu kejayaan kat saya lah peribadi lah. Sebab kan senang di tanah yang tak fertile kan. Jadi saya ada minta pada masa 5-6 tahun dulu, pertanian punya pegawai ada datang lawat lah. Sebab banyak jenis pokok lah. Jadi dia pun terkejut lah boleh naik. Yang penting kita kena minat lah. Minat saya yang tu. Masa depan saya, kalau awal pagi sebelum saya main pejabat, saya akan tengok lah. Jadi by pukul 9, 8:45 saya sampai pejabat. Sebab balik lewat, balik tak ada masalah. Jadi Sabtu Ahad yang ada lah. Jadi yang tu saya minat lah. Kan senang Cik Aziz, bukan semua orang boleh menanam pokok. Boleh lah, kalau kena minat betul, kena ada ketekunan jugalah nak belah pokok kan. Dah lah, tapi saya yakin kalau pokok minat, lama-lama kita belajar. Pokok minat kita juga. Kita rasa puas lah tengok dia sihat, kita alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Okay nak, kita dah sampai segmen seterusnya sekarang ni. Serius sikit lah, tapi tak ada banyak sangat, sikit lah. Saya pergi kat Cik Hafiz dulu. Baik, okay, kita balik pada Cik Hafiz ni sekarang. Ingat tak sesi pertama dulu kita digopeng, deng. Masihkah kau ingat ni? Kita pernah jemput dulu Puan Yati, cerita yang banyak berkongsi tentang pengalaman sebagai seorang pentadbir wanita, isteri dan juga ibu. Dalam bicaranya, kita selalu disebutlah orang kata kerjasama dan sebagainya, kefahaman dan sebagainya untuk sama-sama kita bekerja lah kan, menjadi sumber kekuatan dia. Dan hari ini bersama Tuan, saya nak tanya, sepanjang kita berkhidmat di universiti ni, mesti banyak kenangan ke, orang kata ada pahit manis, ada jadi cabaran kepada kita, ada jadi dugaan kepada kita, ada jadi jalan mudah kepada kita, ada orang kata tiba-tiba ada petunjuk yang memudahkan kita dan sebagainya. Boleh
kita kongsikan bersama hari ini. Maksud saya macam ada pengalaman itu mengajar kita, ada pengalaman itu orang kata apa, menunjuk arah kita. Macam banyak benda yang kita boleh jadikan bagi panduan kita lah. Silakan Cik. Baik, terima kasih. Ya, dalam tempoh 25 tahun, 26 tahun ni bertugas, memang cabaran banyak yang kita lalui lah, pahit manis, memang dalam orang kata kerjaya yang sama yang kita buat kan. Tapi pada saya memahami tugas masing-masing itu penting. Misalnya saya kalau di BHEPA, kita banyak bersama dengan pelajar-pelajar yang kadang-kala terpaksa kita melayan kerenah mereka ni sampai malam. Pelajar kita tahu dalam kampus yang 24 jam selalu ada perkara yang berlaku yang kita selalu kena standby dan sebagainya. So kita nakkan kita ni memahami kerjaya kita yang selalu kadang-kadang diganggu sampai lewat pagi dan sebagainya, dan kadang-kadang perlu ke pejabat, ke ofis melihat suasana sebenar bila berlaku perkara-perkara yang tak diingini. So itu cabaran yang perlu kita tempuh dan perlu dipahami bersamalah. Dan juga kadang-kadang kita bertemu dalam mesyuarat dan sebagainya yang kadang-kadang juga berselisih pendapat dalam mengutarakan suatu perkara yang kadang-kadang kalau tak orang kata handle dengan tidak baik, ia akan berlarutan sehingga ke rumah dan sebagainya. So yang tu perlu konsep untuk saling memahami dan juga saling mempercayai lah untuk ni. Betul, bukan mudah lah, bukan mudah Cik Hafiz kan benda tu. Kena banyak toleransi dan sebagainya. Betul, lah. ya. Terima kasih Cik Hafiz. Baik, Cik Aziz, kita patah balik sah. Boleh ya? Okey, baik. Boleh. Saya ingat Cik Aziz, saya ingat saya masuk kerja dulu, saya tahu Cik Aziz pernah duduk di Bayu, pernah duduk di management. Tapi sampai hari ni kat telefon saya, Cik Azizuddin Data. Ya. So saya save nombor lah di telefon saya. Okey, untuk sampai ke tahap ni Cik Aziz, bukan satu masa yang singkat, bukan perjalanan yang mudah bagi saya. Saya melihat benda itu sebagai sesuatu yang journey lah, bukan orang kata apa, bukan destination lah. Macam bukan mudah lah untuk kita capai apa yang sekarang ni, sampai ke tahap sekarang ni. Banyak pahit getih dia, dugaan dia, cabaran dia. Ada kalanya rasa macam tak boleh menapah, menyesakkan dada. Jadi bagaimana Cik Aziz melalui perkara-perkara ni? Serius masalah ni noh? Tapi saya taklah berharap Cik Aziz jawab ni sendiri. Saya bila saya decided to join kerja government ni, saya ingat kerja government ni relax tau. Mula-mula lah. Pada masa tu saya muda kan. Jadi saya ingat saya lari daripada private sector tu government sector. Saya rasa tak tahu lah. Dan itu anggapan lah. masa saya orientasi je dapat seminggu dulu, orientasi seminggu. Semua yang dalam 13-14 orang tu tak dapat suap pendapatan, saya dapat. Saya paling awal dapat, saya dapat di kampus kejuruteraan. Kejuruteraan, dan saya berat juga lah kan. Alamak, duduk sini lah, duduk Penang. Kawan kita lain semua di sini. Daripada masa tu saya ingat Puan Hajar Fazia Ali Hajar kata, you minta lah tukar, tengok dia kata saya betul lah. Jadi pada masa tu pemangku pendaftar saya ingat Cik Akang. Saya cuba saya nak buat tukaran dengan Tuan Haji Hadi. Hadi di farmasi, dia pun dapat sekalian lah. Saya lupa beritahu nama tadi. Dia duduk di Kemunting. Jadi dia dekat lah dengan kejuruteraan. Tapi usaha gagal lah saya. Jadi masa saya di sini, saya nak kena lapor diri, dimaklumkan saya Puan Jamayah. Saya tak kenal dia lah, saya tak kenal dia. Tapi kata Puan Jamayah ni dia orang Tegar. Saya pun lapor diri lah. Hari pertama pun yang saya tahu lah kan. Lapor diri, hari pertama dia kata saya, Cik Aziz tak boleh main lambat tau. Jadi dia kat exam. Minggu depan exam. Minggu pertama, minggu kedua saya, minggu pertama ni orientasi, minggu pertama, minggu kedua di lapor diri, minggu ketiga nak exam. You kena main awal. Tahu sudah, saya tahu betul ya. Jadi tapi saya pendekkan cerita, saya tu hutang budi Puan Jamayah. Saya tak boleh bayang sampai saya mati pun. Dia adalah bos yang ajak saya bagaimana bekerja dengan lah, orang bekerja lah. Which saya doa moga dia dapat balasan yang baik lah. Dia banyak bantu saya di peringkat buat surat sampai
menguruskan staff. Ya. Tegas dia tak ada hanky-panky lah, dia nak marah, dia marah. Tapi saya tak ambil hati lah sebab kita dah kerja private, yang ni apa lah sangat kan. Lepas hampir dekat setahun lebih, saya nak minta tukar. Dia pun rasa kita sama-sama tak apa sonok je lah, tapi saya dapat tukar ke sini, saya jadi niat rekod. Niat rekod ni saya panggil naga lah. Saya sebab saya cakap jujur situ masih lagi bukan sebab yang ada saya nak take over time tu daripada Panso Winter. Bukan sebab Panso Winter, tapi kerja cara lama. You imagine nak buat cetak transkrip 4 bulan sebelum combo kena start cetak. Mau cetak perlu copy dulu 2 bulan. Kemudian cetak yang muktamad lagi 2 bulan, 4 bulan. 4 bulan. Dan kemudian transkrip scroll kena buat sebulan awal kan dah rosak apa ya. Filing lepas di tahun kedua 3 tu dengan bantuan PPKT dengan staff pengalaman kita convert buat sistem scroll transkrip. Filing lah tak ada buka file lah boleh. Masih sampai sekarang masih guna. Saya juga buat sistem pendaftaran khusus online. Masalah itu lah. Kemuncak dah saya ingat 2006 saya demam Saya demam sebulan tak baik saya pergi 3 hospital tak baik. Saya panjang Puan Syarifah Puan Subida ni masih tak lupa lah. Puan Syarifah ni macam mak kita lah. Dia kata you have to go to HUSM. Dia yang hantar saya pergi sana lah. Saya duduk di hospital, Cik Lan banyak bantu saya, Cik Lan Puan ni. Saya tak dapat lupa lah jasa dia tu. 2 minggu juga di sana. Pada masa tu tak tahu lah, sekali baik macam tu je. Maybe stress kot. Stress lah. Saya anak kecil-kecil lagi lah. One time tu ada di sini, dia ada lama di sini beberapa tempat. Pada masa tu macam syak lah, macam kanser. Jadi yang buat tu cara PPSP lah. Lepas 2-3 hampir 4-5 hari keputusan tu negatif lah. Lepas tu beransur kurang di hospital tu, saya dapat lepasan untuk balik lah. Balik. Lepas tu saya break sendiri lah. Break sendiri, maybe stress lah kot. Tapi yang paling menarik lah pada masa saya duduk di Wak Cempaka, saya lupa lah di Datuk Seri Visi sekarang, dia pun tak masuk hospital. Dia sakit belakang tu. Dia tidak ada. Saya tak, yang tu lah dia ada main kat saya. Kita selalu jadi kejutan jadi yang tu pengalaman saya di unit rekod. Actually unit rekod dengan pusat, dengan Jabatan Daftar Kejutaan set saya the right way lah. Untuk struggle dan kerja sebagai pentadbir lah. Yang tu lah, kalau saya kata cabaran utama adalah di unit rekod. Unit rekod lah yang paling mencabar lah, tough lah. Ya betul. Terima kasih Encik Aziz. Bukan mudah Encik Aziz, bukan. Kalau kali belakang saya kalau nak patah balik mau ke? Saya ingat dok. Okey, baik. Terima kasih. Yes, very tough. Terima kasih Encik Aziz banyak. Cik Meong. Berapa hari lagi? Dalam 25 hari, termasuk hari ni, termasuk Sabtu Ahad lah. Tu dia, 25 hari. Counting lah. Ya, itulah. Counting lah. Bukan, ni pun bukan mudah ni sampai tahap sini lah. InsyaAllah. Okey lah Cik Meong, sorry. Saya nak tanyalah sebagai abang-abang atau ayah-ayah lah kan. Baik. Kepada kita semua warga pentadbir ni kan, apa nak share pengalaman ke nasihat ke, apa yang nak share kepada kami? Okey. Untuk macam mana kami nak mengharungi dunia kecil kita di USM ni. Betul. Pelbagai yang kata orang ada suka duka, tawa ria, gembira, bahagia, sedih. Begitulah kita untuk standard lah kita. Dan di mana-mana pun. Prinsip saya, sekiranya kita lari daripada masalah akan kejar kita lah. Kena berhadapan dengan masalah dan kita cuba tackle masalah, insyaAllah lah. Competent problem solving lah. Okey, ada beberapa perkara yang beberapa insiden lah yang boleh diambil tauladan kata orang. Tetapi saya cuba bawa yang pertama yang betul dari sudut peraturannya.
Yang kedua yang saya buat mungkin bercanggah dengan sikit peraturan lah, supaya kata orang boleh jadi sepadan kan. Yang ikut peraturannya saya bawa kepada cerita tadi cikgu almarhum Cikgu Sukar Salih yang didik saya, dia ambil saya. Saya satu hari saya ni 20 tahun ni penuh di sekolah. Satu hari dapat panggilan daripada ibu bapa Tiongkok lah. Ibu bapa ke bilik saya lah, tak siapa bagi tak. Dulu ada operator. Dia kata, Tuan Profesor, tolong Tuan Profesor. Tak apa, saya bukan Tuan Profesor, tolong Tuan Profesor. Kenapa saya punya anak tak mau pergi? Anak saya terkurung dalam bilik, dia tak mau belajar dan sebagainya. Dia pelak dia lah. Parents lah. Parents lah. Saya kata, apa boleh saya tolong? Dia sudah mau periksa, dia tolong ini masa depan dia cakap begitu. Kesimpulannya, saya pun berbincang dengan dekan saya lah. Pada waktu itu, Prof. Zainal Alamuddin dan Auluddin lah. Juga Muhammad tu kata, jangan Mio di luar daripada bidang ni nanti bahaya. Saya kata tak boleh. Dia minta tolong sangat dan saya telah berjanji dengan badan ni saya akan datang. Saya minta izin datang. Dia kata kalau risiko tengok sendiri lah. Okey, saya kata tak apa. Sebab saya teringat orang ambil saya jadi anak angkat kan. Sebab saya pun faham dia juga. Saya pun pergilah. Pergi. Memang betul lah dia terasin tempatnya. Tapi bila saya masuk tempat tu, saya tengok pintu di mana, tingkap di mana. Kalau apa-apa aku akan lompat sini, aku akan lagi sini. Otak dia cakap tu. Jumpa dia kata, okey, dia kata, datang anak saya di belakang. Saya pergilah pujuk. Berlakulah proses pemujukan. Masa zaman dulu, kita ada sistem mentor-mentee tau. Katanya Prof. Susi daripada Suzy dia buka sistem tu. Saya di kalangan mentor lah. Dia bagi training, mentor. Dan saya masih gunakan ilmu tu lah. Saya pergi pujuk-pujuk dia. Akhirnya berjaya lah pujuk tu. Dia pun pergilah belajar balik dan dia telah berjaya. Lepas daripada beberapa bulan yang terlalu, juga panggilan sama lah. Tuan Profesor, tolong. Pasal apa nak tolong ni? Saya mau bagi satu-satu lah, sebab you telah tolong saya punya anak semua-semua. Saya nak tolak, tapi akhirnya saya pergi jugalah. Saya pergi. Betul lah, dia bukan parang. Saya pun risau lah, bukan parang. Tapi dengan niat yang baik, dengan hati yang tulus ikhlas, tak apalah. Mungkin rupanya betul, dia bukan parang tu apa. Dia bawa lepas tebas, bawa cantah pokok durian. Dia bagi saya seguli durian. Seguli. Jadi bawa lah pejabat lah. Itu menggambarkan bahawa student adalah stakeholder kita. Bila stakeholder kita kena jagalah stakeholder. Itu pengalaman yang pertama lah. Kalau boleh dijadikan contoh lah. Pengalaman kedua adalah pengalaman yang kita break peraturan lah. Pengalaman ini ada orang memandang pelbagai angle lah. Saya memandang daripada sudut angle yang lain. Baik. Kalau boleh, kalau ada masa bercerita lagi, iaitu student PhD daripada Indonesia mempunyai masalah yang telah tamat tempoh lah. Tapi dia ada, kalau dulu dia ada 3+1+1, sekarang ni tak. Sekarang ni +1-nya, dululah peraturan kita berubah. Kemudiannya +1 tu orang tak nak sambung lah, memang dia tak boleh fulfill lah. Tetapi oleh kerana saya dekat dengan student dan saya juga dekat dengan lab assistant, mereka ni bercerita yang benarnya kenapa student ini bermasalah. Sedang student tu dia perform, rupanya dia ada masalah rumah tangga, dia ada masalah isteri dia dan sebagainya. Saya usahalah bantu berjaya. Bukan itu break the law, itu betul lah. Kemudian tapi saya mula panggil dia dengan push dia supaya dia buat, sebab kita tolong dia. Push dia, marah-marah dia lah, marah dia supaya dia dapat penuhi selesaikan tesis dia dalam 1 tahun. Rupa-rupanya gagal juga menyempurnakan tesisnya. Tapi dia datang bawa tesisnya itu lebih daripada 1 tahun lah, 1 tahun 2 minggu lah. Lebih 2 minggu, peraturan sehari pun tak boleh kalau buat kan. Betul. Tetapi oleh kerana kita tahu di sebalik ceritanya, di sebalik push dia, di balik usaha dia, di balik kekangan dia, saya terima dan saya katakan yang orang PS marah lah. Tak boleh dia, saya kata tak, dia dah bagi awal kat saya. Saya kata dah awal kat dia, salahnya aku salah. Tapi di mata orang lain saya salah lah. Jadi tapi kita tak cerita dan kita pun tidak berharapkan apa-apa. Kita gembira, tapi lepas daripada itu
dia bila tengok saya dia macam marah lah. Dia marah sebab saya marah dia. Dia tak tahu di sebaliknya. Apa yang kita tolong tu dia tak tahulah. Tapi percayalah bahawa sesiapa nak dapat keridhaan Allah dalam firman Allah, dalam dalam Al-Insan ayat 7-8, siapa dapat keridhaan Allah buat sesuatu itu tanpa balasan dan tanpa meminta ucapan terima kasih. Amin. Itulah Terima kasih. Kalau boleh dikongsi bersama. Tetapi kongsi yang bersama tu mungkin betul, mungkin tak betul. Kata orang serai wangi, sungguh wangi, daun pandan, masak lepat, pisang setandan. Kalau yang baik jadikan teladan, yang tak baik jadikan sepadan. Nah, boleh buat tu. Pantun spontan dandan boleh buat. Dahsyat weh. Tu orang lama. Baik, patah balik sat kat Cik Aziz ah. Ya. Boleh ah. Balik dengan lepas. Dah. Dia mesti. Baik Cik Aziz. Lepas. Dah. Lepas nak sedap dengan sudut pandai wangi semua. Suka ingat kat lepas. Baik, Cik Aziz. Saya nak tanya lah soalan singkat dan santai saja. Apa ada tak cerita atau pengalaman manis yang lucu-lucu yang sampai hari ni duduk sorang-sorang boleh gelak sorang-sorang tu? Ada tak? Ya, saya ada bisa beritahu dulu. Masa saya tak kuat sedik lah, dia tak simpan spare baju di daftar kejutaan tu. Bila saya main hujan. Naik motor lah? Naik motor lebat. Lokal hair orang panggil. Tak kira 3 lapis lah. Lepas tu saya dah perah panjang banyak masuk. Lepas tu saya ingat awal pagi kan bila kita buka tingkat tu boleh perah kan. Jadi dia main tu yang tu antara yang saya segan lah. Ada kan saya cemok kita main tengok kita basah lah. Saya ingat basah ni semua ni pagi saya jemok lah. Camper pun time tu hujan lebat. Macam tenggelam kapal kejutaan tu tempat tengku ayam tau. Kalau dulu sebab dia cantuman dia ke retention pond tu kan, ada sangkut. Yang tu lah kot yang lucu lain biasa lah. Yalah, tapi tengok lah yang tu. Angin tiap-tiap memang ada lah. Angin betul. Ada di satu PTJ tu. Ingat benda ni? Ingat lah, saya ingat awak pula saya tak ingat. Sebab saya rasa high time kalau tak boleh kena bagi sikit signal lah. Kita ni orang kerja lah, you jangan main-main kita lah. Itu adalah sekali saya di satu PTJ jadi saya rasa pada masa tu kita pegawai tadbir kurang dapat that time bukan kurang dapat penghormatan lanjutan kita sendiri lah cara kita bekerja tapi kita yang bekerja kita geram lah. Jadi saya ingat yang saya cakap balik tu adalah orang yang ada nama lah dalam sini. Tapi pada masa tu saya geram lah. Kita rasa you have crossed the line lah. Dan itu lah saya rasa momen yang saya marah sangat sebab saya rasa pegawai takbir dulu lah macam dibuli lah. Maybe sebab kita sendirilah tak well versed dengan knowledge yang sebenarnya penghormatan kurang. Tapi now better lah, saya ingat pegawai kita better berbanding dulu. Dan yang ada komposisi pun better berbanding dulu kan. Betul. Dulu kita nak masuk Senate pun esok masuk Senate malam tak tidur tau. Sebab nak kena jawab soalan-soalan dan yang datang kat kita ni dia expect jawapan now kurang banyak. Tekanan menghadapi mesyuarat Senate tak macam dulu lah. Now kurang banyak lah. Saya cek Roslan atau yang tinggal ni, Roslan lah, beliau pun faham dulu macam mana pressure lah. Pressure bila deal dengan dulu kita Profesor A ramai. Biar main kita nak deal dengan orang macam ni, kita kena ada maklumat lah. Knowledge lah kan, dan boleh buat keputusan. Itulah saya tak ada lah yang tu lucu apa sangat, tak ada lah yang tu ya. Boleh jawab. Terima kasih Okey, Cik Mia, sejak saya keluar dengan pantun, semua ayat Quran, semua bagian mesti Cik Mia ni orang yang suka membaca. Last kali lah ni baca buku apa? Baru-baru ni. Terkini. Jangan cetak terlepas. Apa? Mesti suka membaca ni, bermaklumat. Ya. Saya yang terkini ni saya baca berkenaan kepentingan apa ni lah. Kepentingan dunia ni lah. Kepentingan dunia ni terutamanya
saya suka explore banyak benda lah. Suka bercerita, terutama dengan anak-anak kan. Antara cerita yang paling suka ialah motivasi kepada mereka lah. Motivasi kepada mereka, juga motivasi kepada sahabat-sahabat. Antaranya ialah penekanan kepada keikhlasan keikhlasan dalam melakukan satu amal. Jadi benda ini amat penting di dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan kita pada awal dunia ini ataupun kehidupan kita di hari kemudian. Kenapa? Kerana tiap-tiap satu, itulah buku yang saya kalau saya buat chat JPI pun sama-sama juga lah, saya cuba cari. Jadi dia menemui sesuatu yang yang amat menarik. Tiap-tiap kata innamal a'malu binniat kan, tentunya amalan itu bermula dengan niat. Niat kita baik, maka baiklah hasilnya. Tapi kalau niat kita bermula dengan tidak baik itu, maka tidak baiklah kesudahnya. Tapi bermakna niat itu pula mestilah disusuli dengan praktikal, terutamanya di dalam isu-isu yang membawa keberkahan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat lah. InsyaAllah. Terima kasih Cik Mel, kongsian sejuk saya dengar. Baik, Cik Hafiz. Cik Hafiz duduk handphone ni berapa lama? Agak-agak. Sebelum ke soalan saya seterusnya. Ni baru sikit-sikit ni. Ini sebenarnya kali kedua saya masuk di HEPA Kesihatan sejak 2021 saya masuk balik. Mula-mula saya ke HEPA tahun 2007. 2007, lepas tu 2017 ke sini ke pusat perumahan HSC. Lepas tu balik Kelantan masuk pusat pengajian setahun dan kembali ke HEPA baliklah. Soalan saya. Baik. Kita ni semua perlukan keseimbangan hidup sebagai mentadbir yang lama berkhidmat kan. Macam sekarang ni macam Cik Hafiz pernah buat di BHEPA dan keluar BHEPA dan masuk balik kan. Macam mana Cik Hafiz tengok ataupun komen Cik Hafiz lah tentang kesejahteraan mental dan fizikal student-student kita sekarang? Lama kan, macam boleh kata boleh jadi pemerhati jugalah kan. Apa pandangan Cik Hafiz? Secara keseluruhan tengok keseluruhan tahap kesihatan mental di kalangan pelajar kita ni dalam tahap yang baik kan. Sebab kita mempunyai orang kata pasukan penyokong yang kuat kita ada program mentor mentee kita pun tubuhkan sekretariat mentor rakan siswa yang mendampingi pelajar Lepas tu kita ada juga penasihat-penasihat akademik di sekolah yang sentiasa berinteraksi dengan pelajar. Di HEPA sendiri banyak program yang kita berkait dengan kaunseling. Namun apapun dia banyak bergantung pada pelajar tu sendiri. Kalau suka bersorangan, suka berkurung dalam bilik, kawan-kawan pergi ke bilik approach untuk keluar makan, keluar bersosial. Kalau mereka tu tak nak, itu something wrong mungkin kita dekat diri sendiri. Mungkin masalah yang dibawa daripada keluarga di rumah kan. Mungkin masalah akademik yang pada dia membebankan nak tukar kos dan sebagainya, atau faktor kewangan yang kita mungkin tidak berapa tahu. Di kalangan pentadbir, di kalangan pegawai-pegawai, kalau di HEPA especially kita tak berapa tahu masalah tu. Kaunselor kita masuk rapat pun kadang-kadang tak nak bercerita. So itu lebih kepada konsep mentor-mentee, pembinaan sebaya, mentorkan siswa yang perlu rapat lah dengan mereka ni untuk ni. Tapi apapun pengalaman saya, ianya boleh selesaikan kalau kita mempunyai kerjasama daripada pelajar tu sendiri untuk datang dan juga untuk memberi bercerita yang sebetulnya. Sebab kita juga ada pegawai yang dilatih dalam bidang NLP, contohnya Neuro Linguistic Program, yang selain daripada counselling, NLP juga berperanan untuk membantu pelajar-pelajar ni. Tapi saya tengok lately ni tidak banyak dah kes-kes yang melibatkan kesihatan mental. Nak kata tak banyak pun ada, tetapi masih dalam situasi yang terkawal kan. Dan juga kalau dulu beberapa tahun lepas, mungkin kalau dengar pelajar nak bunuh diri, semua orang jadi panik. Saya rasa 2-3 tahun kebelakang ni Cik Mia, Cik Aziz mungkin kita dah tak dengar. Dulu hampir tak ada. Kalau dulu kalau di
RSD lah, tempat yang selalunya pelajar akan naik ke tingkat berapa. Potnya di situ. Nak pergi pasang jaring selamatan ni pasang lah. Dah pasang, tetapi saya ingat di sebelah tu masih ada ruang kalau tu. Kalau ni pun tapi jaring tu dah pasang. Jaring dah pasang semasa ada kes yang pelajar tergelincir tu kan, jatuh ke bawah. So yang tu kalau di pihak mungkin universiti, di pihak yang tu yang kita paling paling takut sekali dengan pelajar nak bunuh diri atau masing-masing panik macam mana kita nak make sure supaya tak terjun je lah. So yang itulah yang paling membimbangkan. Tetapi saya ingat banyak program yang dibuat untuk memberi kesedaran pasal kesihatan mental. Kaunselor pun kita dah tambah, baik di HEPA, baik di Jabatan Pendaftar sendiri. Pertama kaunselor ni saya ingat banyak membantu benda ni dapat dikurangkan. Itulah Pak Bi. Membawa kaunselor kepada pelajar tu mungkin kita boleh laksanakan. Betul, tapi sangat susah untuk mengawal keluar pelajar tu sendiri daripada masalah dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Hafiz atas perkongsian Cik Hafiz. Menarik lah. Macam-macam benda yang kita jarang orang kata tak terfikir pun boleh berlaku. Lepas ni kena try bidang baru pula lah. Selain daripada pengurusan pelajar nak try bidang baru lah. Pendaftar dan InsyaAllah. Bagi hingga. Saya teruskan yang Cik Hafiz nak. Okey. Apa ni soalan akhir lah. Segmen akhir kita dah tuan-tuan dan puan, kita dah ni kita sedang menuju ke segmen yang terakhir. Baik, saya teruskan kepada Cik Hafiz jugalah. Bagaimana refleksi kepada Cik Hafiz atau daripada Cik Hafiz terhadap pengalaman sepanjang kejayaan di USM? Ya, kita sememangnya mengutip banyak pengalaman tak kira siapa, baru ataupun lama, bergantung kepada bagaimana dia mempelajari sesuatu dan bagaimana kita refleks kepada sesuatu tersebutlah. So cabaran, pengalaman, pengetahuan tu sentiasa ada dan berbeza di kalangan. Cuma saya melihat supaya kita ini mengambil pengajaran setiap tempat yang kita duduk, yang kita bekerja tu, kutip sebanyak mungkin pengalaman di situ, kita kuasai bidang tempat kita bertugas, dan apabila kita bertugas tempat bertugas, jadikan itu sebagai suatu benda yang kita boleh bawa masuk ke tempat yang baru. Okey, pegawai takbir yang baru saya tengok banyak orang kata kemahiran, banyak kelebihan yang mereka ada di bidang teknologi, kepakaran dalam AI dan sebagainya. So saya ingat itu memudahkan mereka, pertukaran jabatan itu sebenarnya suatu yang perlu dilihat dari sudut yang positif, sebab kita nak memberi pengalaman yang banyak kepada PTU kita kan, especially. Okey, macam saya juga saya pun belajar perkara yang sama, macam Cik Mio sebut, kalau ianya boleh dijadikan sebagai satu panduan pengajaran. Saya mengambil pendekatan dalam bekerja, prinsip yang saya pegang adalah membuat sesuatu bila kita berbincang, saya ambil sebagai kalau saya lah, saya letak sebagai TDR. Okey, ada sifat toleransi. Itu adalah toleransi. Okey, kita sentiasa bertoleransi dalam apa jua perkara yang kita bincang dan kita peralusinya. Okey, lepas tu balik ke D, ada sifat diplomasi. Okay? Toleransi, ada diplomasi. Okay? Kita mendengar hujah, kita mendengar pandangan dan sebagainya. So kita perlu berdiplomasi dalam perkara tersebut. Dan akhir sekali apabila ianya nak sampai ke buat keputusan, ianya perlu ada rasional. Okay? Rasional ini kita meletak kepentingan universiti di depan. Okay? Kita tidak membelakangi mana-mana pihak, dan kita rasa ianya suatu keputusan yang jujur. Okay? Tu yang saya sebut sebagai rasional. Okay? Perlu ada toleransi, diplomasi dan rasional. TDR. TDR. Okey. Okay. Terima kasih Cik Hafiz. TDR. Okey, kita buat panduan tu TDR. Baik. Cik Mio, last Cik Mio, last. Ya, last. Okey Cik Mio, last. Tadi kita dah dengar perkongsian, pengalaman, bacaan. Last ni, apa nasihat kepada generasi muda, khususnya kita punya pentadbir muda di USM yang kita sayangi ni? Allah Akbar, ya. Betul lah. Generasi muda dengan generasi tua, dia dua lah. Tapi saya ingat saya tak tua. Pertengahan. Saya bermula dengan poin yang kedua lah. Poin kedua, poin yang pertama kan tolong ingatlah saya, sebab poin yang pertama ni orang tak boleh dengar. Baik. Poin yang kedua lah, poin yang kedua ni adalah berkenaan dengan semua staf pekerja mesti ada tool dia.
saya adalah keempat kan, tukang kebun dengan cangkulnya misalnya kan. Tapi kita bertakbir, apakah tool yang utama dia dalam melaksanakan juga? Dua. Satu ialah knowledge, satu ialah skill. Dua. Knowledge, dalam banyak knowledge ni yang paling utama ialah keupayaan menganalisis. Tapi dan yang kompeten bagi skillnya pula lah ialah problem solving. Dua perkara tu amat penting. Dia boleh mengerak langkah ke arah lain. Jadi kemahiran knowledge ini basicnya kita kena tahulah apa asasnya. Asasnya ialah saya punya mentor lah, Ku Wen Chua antaranya kan. Jadi duduk dengan dia akan bercerita tentang dia kata dua perkara you kena ada Mio. Sebelah ialah Atta 605 AP59 misalnya kan. Yang sebelah kanan ialah general order, kena ada. Sebab kata Encik Aziz tadi lah, orang lama profesor dulu tu dia nak data, kita hafal lah. Cumanya dia berubah-ubah lah kita punya giliran, kita kena faham tu. Yang ketiganya ialah kita kena seria sekata dalam PTU ni. Inilah kita, keluarga kita. Tak ada orang lain. Kita ada seorang aja. Kita kena bersama-sama dengan kepimpinan, dengan ketua kita. Kena ada kata-kata untuk memudahkan bicara ialah kata orang pisang emas bawa berlayar. Masak sebiji di tanah Jawa. Ketua kita tuan pendaftar. Marilah kita sahti sejiwa. Dengan bawah kepimpinan kita kena mesti bersama-sama. Di samping itu juga orang lama di pengurusan tertinggi itu kena juga berhemah sebab sebagaimana kita tahu kemasukan kita ke dalam ke dalam dunia ini mula-mula memang nak bekerja kan. Kemudian keinginan tu tambah naik pangkat dan semua. Dan kita tak dapat untuk memenuhi kehendak semua orang. Sungguh pun kita ketelusan, integriti dan ketulusan itu amat penting supaya mereka memahami di mana. Dan nasihat saya kepada kita ni adalah pemimpin dan tanyakan pemimpin. Tinggi saya lah Encik Aziz, bawah saya adalah dan saya memang tinggi ramai orang. Dan bila saya orang putih melepak gigi, saya lagi putih sikit. Jadi di bawah pun mereka memimpin juga, subordinate mereka. Dia semua orang pemimpin. Betul. Ringkasnya kalau boleh kita katakan seperti jangan berdiri di panas terik. Kata pantun dulu dia jangan berdiri di panas terik. Nanti suaranya serak. Kalau rambut hendak ditarik, pastikan tepung tidak berselerak. Pastikan gitu kan. Supaya kita dapat problem solving, dapat menyelesaikan masalah dan sebagainya. Kembali kepada yang pertama tadi. Dua tiga beda. Yang pertama tadi tu yang paling utama ialah orang muda, orang lama kena fahami mereka masuk kerja dulu. Mula-mula masuk kerja dulu. Sekarang saya duduk di HR. Saya sedari. Kalau dulu pun kali pertama saya cakap dengan student, satu bangku yang kita duduk tu sebenarnya ada 1,000 orang tak. 1,000 orang tak, 2,000 orang tak. Kita agak suka kita pilih. Tiba-tiba kita pilih dia. Kita pun Allah pilih ayah kita daripada berjuta-juta kita patut bersyukur, patut berterima kasih dengan apa yang anugerah yang kita dah bagi. Kita kembali semula. Ingat hari pertama kita hadir kerana untuk dapat pekerjaan, cari suap nasi, secangkir kopi kata orang. Kita cari yang halal. Kita nak bagi suami kita, bagi anak kita yang halal dan bagaimana. Kembali semua. Kembali yang lama tu kita kembali semula, kita ingat balik kenapa kita nak hadir kat sini, kerana untuk mencari benda yang halal. Contohlah kalau kita nak bagi kepada Puan B nak 1 juta ke nak 500? Siap nak 1 juta. 1 juta. Saya tanya lah, nak 1 juta rupiah atau 500 ringgit? RM500 lah. RM500 sebab 1 juta sekarang ni lebih kurang RM300 lah. Betul. Jadi kita nak bilangan ke kita nak nilai? Nilai tu dalam Islam namanya berkah. Kalau lah pangkat tak naik, gaji tak naik, berkah tu ada. Berkah tu Allah bagi dalam bentuk kesihatan. Betul. Allah panjang umur, dia ada musibah dan segala-galanya. Jadi kembali semula, muhasabah diri, sama ada orang baru atau orang lama, kena tanamkan niat ini supaya macam saya kata tadi dah 30 tahun kan, 30 tahun berhemat kat sini. Kalau kita kalkulkan supaya dia menjadi 24 jam sehari, 10 tahun dah saya berhemat.
10 tahun amatlah malang sekiranya tak dapat apa-apa. Apalah bertambah malang sekiranya 10 tahun itu saya dapat dosa. Sedangkan kita habiskan umur kita 1/3 di kat pejabat, 1/3 kat sini, cuba seusaha-usahanya supaya Allah redha. Dan redha dengan keredaan Allah tu dapat kita pahala. Rezeki terserah kepada Allah. Allah pandai dah mengatur rezeki hamba-hambanya. Baik. InsyaAllah agak InsyaAllah, alhamdulillah. Insaf masuk. Baik Cik Miao. Betul Cik Miao. Terima kasih. Saya menghargai. Walaupun Cik Miao nampak saya macam gelak-gelak ketawa, tapi saya menghargai dan sangat menusuk ke dalam hati, insya-Allah Cik Miao. Baik Cik Miao. Terima kasih banyak-banyak dan Cik Miao atas kata-kata nasihat dan ingatan yang diberikan. Disebabkan Cik Miao ni adalah Cik Miao, maka sesungguhnya tak lengkap kalau saya tak mengakhiri Cik Miao ni dengan serangkap pantun. Sebab Cik Miao dalam masa saya duk kira tak sampai sejam ni 4 kali dah buat pantun. Betul? 4 pantun lah tadi saya kira. Baik, tapi kali ni Cik Miao tak payah balas lah. Kalau Cik Miao balas, saya takut podcast kita tak habis-habis. Sebab duk balas-balas pantun dengan Cik Miao lah. Jangan marah lah. Kalaulah ada dahan meranti, ketuk belah buat cemeti. Kalaulah ada rindu di hati, jenguk-jenguklah kami di sini. Okey. Terima kasih Cik Miao. Balas. Tak payah balas. Tadi banyak dah bagi. Baik, Cik Aziz, last repak lah. Last soalan lah. Baik, untuk last kali Cik Aziz, ini bukan soalan lah. Saya lebih kepada nak memahami aspirasi dan kehendak tuan pendaftar lah. Saya kata macam ni sebab apa harapan Cik Aziz pada masa depan untuk universiti ini daripada segi orang kata pembentukan pegawai-pegawai muda kita ni dan hala tuju secara umum lah. Ringkas Cik Aziz. Yalah, ringkas. Saya masa depan ni saya tak mau komen mendalam lah. Saya cuma nak cakap pada diri sendiri dan pegawai takbir dan siapa yang bekerja dalam perkhidmatan awam. Ini tanggungjawab kita lah. Kalau dah dapat lantikan perkhidmatan awam ataupun sama BSM, ini ada tanggungjawab sebenarnya. Semua ni kita kena jawab satu hari lah. Terutama pada saya lah. Saya pun tak sangka kena pendaftar. Dan nantinya saya akan ditanya banyak soalan apa saya buat lah. Masa saya dalam perkhidmatan. Bagi pegawai takbir kita khususnya yang berjaya mendapat perkhidmatan BSM ni, pesanan saya adalah kalau tak minat, you pupuk minat. Kalau you tak minat, dia tak dapat pupuk minat, you berhenti saja. Sebab ini adalah amanah kita kepada perkhidmatan awam. Rezeki yang kita balik di rumah untuk keberkatan, dan untuk kita jawab nanti di sana lah. Kalau mana-mana pegawai takbir kita, saya punya pesanan sini ikhlas lah. Kalau you tak minat kerja sebagai takbir, cari profesional lain. Tak jawatan, cari profesional lain. Sebab saya tak ada masa untuk nak ujuk apa, saya tak pandai. Sebab ramai lagi menunggu, ribuan orang menunggu peluang berkhidmat dalam perkhidmatan awam dan mendapat rezeki untuk bawa balik pada keluarga lah. Ada yang datang ke pejabat tak mau buat kerja yang patut dia buat, dia nak buat kerja yang dia suka nak buat. Kita tak mampu. Kita tak mampu untuk bagi kerja yang kita minat semata-mata. Kita digajikan atas sebab keperluan perkhidmatan yang DSM dan kerajaan minta kita buat. Kalau you tak minat, sekali saya ulang, carilah pekerjaan yang lain. Tinggalkan perkhidmatan ni. Kalau you tak ada, there's no turning back, you kena pupuk. Ini tanggungjawab. Kerana kita tak boleh berkhidmat yang baik, kita salah kawan. Salah orang senang lah. Tapi amanah yang kita diberikan tu kita tak buat. Dan saya worry sebenarnya. Saya worry kan sebab this is nyata dan real. Saya bimbang teori Pareto tu 20% tu adalah betul. At the current rate, saya memang worry, especially the younger generation lah. Sebab tugas sebagai pegawai takbir ni mungkin ada yang tak realize. Sama macam saya dulu lah. Sebagai pegawai kerajaan kita rasa sonok, lebih banyak tanggungjawab berat. Dan ada yang tak boleh buat, dan tengah ada yang hanyut. Jadi cepat-cepatlah give a deep thought, adakah ini career yang betul untuk kita ni lah. Saya dan siapa ada anak yang sedang membesar, saya cakap kawan sama. You nak kerja ikut diri sendiri, tak dapat. Alias you buat berniaga.
mega atau you buat sendiri. Sebab as a salaried staff, ada tugas yang perlu kita buat, dan kita main tempat kerja ni bukan untuk orang sayang kita. Atau you bagus 24 jam, tak ada. It's okay kalau tak bagus, tapi yang mana benar tetap benar. Yang kena cakap. So especially di kedudukan saya ni, memberi jawapan negatif lagi banyak positif. Betul. Tak apalah, selagi itu tanggungjawab saya akan teruskan sedemikian lah. Saya pesan yang sama pada kawan-kawan kita lah, tapi termasuk diri saya sendiri. Bila dah dapat tugas sebagai pegawai tadbir, pupuklah minat untuk menjalankan tugas dengan baik. Kalau tak boleh menjalankan tugas dengan baik, sekurang-kurangnya jangan menyusah orang lain, ataupun membawa fikiran yang tak betul pada orang lain di kalangan kita. Itu saya tak marah, saya nampak a bit serius sikit lah. Sebab tak ada ayat yang saya nak pujuk-pujuk lah. Cabaran itu hakikat. We are working at fast pace now. Ada yang tertinggal, ada pun di grade tinggi yang tertinggal pun ada. Dan saya ingat saya ada bincang dengan Cik Miwan. Saya berharap lah kawan-kawan kita yang pegawai tadbir sekali lagi pupuk minat. Memang kerja ni bukan kerja yang mudah, tapi kalau you minat, hari-hari you nak main kerja. Betul. Hari-hari pagi ingat, hari ni nak buat apa, you apply sikit, tapi you minat nak main. Tapi kalau you rasa you tak minat buat tadbir, you ingat you nak main kerja, you rasa macam membebankan you. Kita pula salah. You fikirkan mendalam. Bagi yang muda, jika ini bukan profesi yang diminati, tinggalkan, cari kerja lain. You ada masalah lagi, sekiranya sepah kerja yang elok, cari kerja tempat lain. Sebab kita tak mampu sedia persekitaran kerja yang suit to yourself. Itu dari saya lah. Dan saya doakan semua pegawai tadbir kita dapat bekerja dengan semangat lah. Dari samping keluarga masing-masing, keluarga pun jangan dilupakan, kesihatan jangan dilupakan, semayang jangan lupa lah. Saya pesan, saya selalu last minit lah, 6:45 saya kena pesan diri saya lah. Jadi itu saja, saya minta maaf kalau ada kekasaran apa yang saya cakap tadi. Itu tanggungjawab saya lah. Saya mohon maaf. Kalau tak kata, siapa lagi nak kata lah. Terima kasih. Baik, terima kasih berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan pendaftar kita Encik Muhammad Azizuddin, pada timbalan pendaftar kita Tuan Mio, dan juga kepada Encik Hafiz Asad Zakaria dari kampus kesihatan. Baik, saya simpulkan semua, senang saya satu perkataan, semua ini datangnya dengan tanggungjawab. Sebab tak tanggunglah nanti kena jawab. Itu saja. Baik, walaupun dalam nada yang agak santai dan ceria, ambillah iktibar daripada setiap kata-kata dan nasihat daripada tokoh-tokoh kita ataupun senior-senior kita pada hari ini. Bagi saya, dalam santai ada nasihat pedoman yang sangat berharga yang patut kita terima dan kita gunakan sebagai panduan kita pada masa akan datang. Baik, terima kasih kepada pihak PTI. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi-sesi akan datang. PTI akan meneruskan siri-siri podcast seterusnya pada tahun ini. Tunggu saja iklan daripada PTI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.